إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang salah seorang peserta muslimat dari program khas Ramadan Talaki dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subihi Mar'i. Mungkin Puan boleh kenalkan diri dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nik Syabnan Nik Muhammad Saleh dari Putrajaya. Dari Putrajaya. Jadi adakah ini kali pertama atau dah banyak kali Puan join Talaki Ramadan ni? Alhamdulillah, ini merupakan kali kedua saya menyertai program ini. Masya Allah, kali kedua. Jadi apa perasaan Puan bila dah join kali pertama tahun lepas dan tahun ni Puan join lagi untuk program ni? Alhamdulillah, tahun ni banyak penambahbaikan. Seperti kita dapat doa yang diletakkan atas meja kita dan ada pesanan-pesanan dari Syekh yang dikongsi bersama dan saya dapat juga pesanan-pesanan tersebut daripada WhatsApp ya. Begitu juga ada message ya, tiap-tiap malam saya terima message. So tahun ni banyak penambahbaikan, alhamdulillah. Masya Allah, bila Puan kata banyak dapat tausiah daripada Syekh, mungkin Puan boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat di luar sana, apakah tausiah yang Puan boleh ingat daripada Syekh sampai sekarang Puan ingat tausiah Syekh tu? Apa-apa ibadah yang kita nak buat tu mestilah ikhlas dan mesti istiqamah supaya kita dapat terus beribadah dengan sebaik-baiknya lah, terutamanya bulan Ramadan ya. Kalau kita nak baca Quran, kita baca sampai kita khatam. Dan sayang pada tu hidup kita ni kita perlu bersabar dan bersyukur. Kalau diuji, kita perlu bersabar. Dan kalau diberi nikmat, kita perlu bersyukur. Masya Allah, moga-moga Ramadan kali ini berjaya menterbiah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Bukan sahaja di bulan Ramadan, tapi untuk bulan-bulan yang seterusnya. Ya. Jadi Puan, apakah yang membuatkan Puan dah join tahun lepas? Macam mana Puan boleh terdetik nak join lagi program ini pada tahun ini? Ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Kalau kita tak mengaji masa Ramadan, kita tak tahu macam mana kita boleh khatam lah. Dan terutamanya di sini luar biasa dia punya program ya. Kalau di rumah ataupun di tempat-tempat lain tidak ada talaki seperti di sini. Masya Allah. Jadi Puan, apa cadangan Puan untuk program ni? Ya, program ni alhamdulillah dan insya-Allah patutnya diteruskanlah dengan lebih ramai lagi. Mungkin promosi yang lebih luas supaya lebih ramai lagi walaupun ada kekangan tempat kan, mungkin ada cara-cara yang lain yang kita boleh buat insya-Allah. Insya-Allah. Jadi akhir kalam sebelum kita berakhir, apa kata-kata Puan untuk Akademi Nashrul Quran? Ya, syabas pada Akademi Nashrul Quran kerana menganjurkan program ini dan supaya diteruskan sehingga bila-bila lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi, terima kasih Puan. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta seterusnya dalam program khas Ramadan Talaki dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subihi Mar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.